Jalan raya. Bagi kebanyakan kita, jalan raya hanyalah laluan harian pergi ke tempat kerja. Menghantar anak ke sekolah atau pulang ke kampung halaman. Peraturan jalan raya bukan sekadar undang-undang yang tertulis dalam buku teks sekolah ataupun ujian memandu. Malah, peraturan jalan raya merupakan benteng terakhir yang memisahkan antara keselamatan dan tragedi. Hari ini, kita bukan sekadar bercakap tentang peraturan jalan raya. Malah, kita akan bercakap tentang nilai sebuah nyawa. Baiklah, untuk objektif video ini dihasilkan adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penggunaan jalan raya untuk mematuhi peraturan yang ada di jalan raya, sama ada pengguna lalu lintas ataupun pengguna jalan raya yang berkenderaan. Yang kedua, mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, di mana kita ingin mengurangkan sifat-sifat negatif dalam jalan raya sepertinya pemandu yang bermain telefon pintar ketika memandu maupun pelintas yang tidak melihat ke kiri ke kanan sebelum melintas. Kita nak melahirkan pemandu dan pengguna jalan raya yang berhemah dan berdisiplin. Akhir sekali, untuk menyokong usaha kerajaan dan pihak berkuasa dalam mewujudkan satu persekitaran jalan raya, peraturan perlu dipatuhi yang lebih sistematik dan mewujudkan satu kawasan yang selamat ketika berkendara maupun melintas sebagai pengguna jalan raya. Assalamualaikum. Awak maaf tahu saya ganggu awak waktu awak join kata petang ni. Saya nak interview ada sikit sahaja soalan. Okey, jadi saya nak tanya awak, selalu tak awak melintas jalan di kampus waktu-waktu petang ke pagi ke? Ya, selalu waktu petang. Jadi awak lintas jalan tu kan, apa yang awak kena buat waktu awak lintas jalan? Okay, sebelum saya lintas jalan, saya akan pandang kiri dan kanan untuk keselamatan diri saya sendiri. Oh, okey, betul. Saya pernah sebenarnya sama kan, sebab takut berbahaya kan? Okey, terima kasih. Hai. Assalamualaikum. Salam. Maaf ganggu. Jadi saya nak curi masa sikit boleh? Jadi saya nak tanya korang semualah. Jadi korang kan macam waktu-waktu begini korang berjalan, berjogging kan? Jadi korang pernah tak hampir kena langgar waktu korang melintas jalan? Hampir pernah dan pun pernah. Okey, kenapa tu pernah? Sebab kecuaian. Kecuaian macam mana tu? Leka sebab pakai earbud lalu dilanggar. Lalu dilanggar. Ya, Jadi disebabkan earbud lah. ya, disebabkan earbud. So jangan pakai earbud, okey? Jangan pakai earbud. Okey, kalau awak contoh? Pernah sebab masa tu main phone. Sambil lintas jalan tu main phone. Walaupun jalan dia kecil je. Oh, So faham. kena horn lah. Oh, lepas tu baru awak tersedar lah. Kalau awak? Kalau saya fokus je selalu jalan. Cuma mungkin bukan salah saya. Mungkin orang lain yang bawa motor tu yang nak. Oh, ya ke? Memang betul bukan salah awak? Mungkin kecuaian daripada kita. Oh, okey, faham. Awak pernah tak? Ke macam tak pernah? Pernah. Okey, kenapa tu kalau pernah? Waktu tu saya nak lintas tapi tak nampak kereta daripada, sebab ada van yang halang. Tapi nak lintas tu tak nampak lah kereta tu laju datang. Itu je lah. Tapi okey. sampai elak lah. Faham, kiranya semua antara awak ni pernah lah kan? Okey, baik. Terima kasih. Sama. Video ini dihasilkan bukan sahaja untuk memberi peringatan tetapi juga untuk menyedarkan kita tentang kepentingan melintas jalan raya dengan betul. Sekarang jom kita lihat apakah kesan video awareness ini kepada pelajar dan juga masyarakat.
Video ini dapat membuka mata pelajar dan juga masyarakat tentang kepentingan mematuhi peraturan melintas jalan raya dengan betul, seperti menggunakan lintasan pejalan kaki dan juga mematuhi lampu isyarat. Seterusnya, pelajar akan lebih berwaspada dan tidak melintas jalan secara tergesa-gesa atau sambil leka menggunakan telefon bimbit. Hello? Apabila pelajar dan juga masyarakat mengamalkan tabiat melintas jalan raya dengan betul, sudah semestinya risiko kemalangan dapat dikurangkan dan juga keselamatan anda akan menjadi lebih terjamin. Setelah menghasilkan dan menyebarkan video ini, kami berharap pelajar UPSI dan masyarakat tahu bagaimana menggunakan jalan raya yang betul.